Hai, nama saya Muhammad Azim Imran. Nombor kad matrik saya 290155. Jadi saya akan membentangkan beberapa bab dalam Solar Nova Energy Solution Sdn Bhd ini. Di pengenalan syarikat ini, Solar Nova Energy Solution Sdn Bhd adalah syarikat inovatif yang memfokuskan pada penyelesaian tenaga untuk mengurangkan jejak karbon dan mempromosikan penggunaan tenaga boleh yang diperbarui. Ianya menawarkan modul solar yang berkualiti tinggi untuk dalam sektor kediaman, komersial dan industri. Untuk visi dan misi, Solar Nova Energy Solution punya visi adalah menjadi peraju dalam penyediaan tenaga dengan menawarkan produk-produk inovatif yang menyokong pembangunan mampan dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Manakala misi pula menyediakan penyelesaian tenaga solar yang berkualiti tinggi untuk mengurangkan pergantungan terhadap sumber tenaga konvensional dan menyokong matlamat tenaga hijau negara Malaysia. Terdapat beberapa ciri-ciri utama yang ada dalam produk Solar Nova. Yang pertama adalah kecekapan tinggi yang menggunakan teknologi solar canggih yang meningkatkan kecekapan penukaran tenaga suria kepada elektrik dan memastikan lebih banyak tenaga dijana dari cahaya matahari yang diterima. Kedua adalah rekaan tahan lama. Direka untuk tahan terhadap keadaan cuaca ekstrim. Sangat sesuai untuk iklim tropika Malaysia yang sering berhadapan dengan hujan lebat dan suhu tinggi. Mesra alam dibuat menggunakan bahan boleh diketar semula, menyokong usaha kelestarian alam sekitar dan mengurangkan impak ekologi. Penjambatan kos adalah menawarkan penyelesaian tenaga yang lebih murah dalam jangka panjang berbanding sumber tenaga konvensional yang memberikan pulangan pelaburan yang cepat untuk pelanggan. Dan last sekali adalah aplikasi pelbagai sektor sesuai untuk penggunaan kediaman, komersial dan industri yang menawarkan penyelesaian tenaga yang bersih, efisien dan mampu milih. Industri tenaga solar di Malaysia. Keberkasihan sinaran matahari. Seperti kita tahu, Malaysia terletak di kawasan khatulistiwa yang menerima sinaran matahari hampir sepanjang tahun, menjadikan lokasi ideal untuk penggunaan tenaga solar. Kedua adalah sokongan kerajaan, seperti kerajaan Malaysia memperkenalkan sebagai pelbagai insentif dan dasar untuk meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbarui, termasuk rancangan tenaga hijau nasional iaitu NETR yang menyasarkan 31% penggunaan tenaga boleh diperbarui menjelang 2025. Yang seterusnya adalah program solar rooftop yang membenarkan pemilik rumah ataupun perniagaan masing-masing panel solar di bumbung mereka untuk menjana tenaga mengurangkan kos elektrik dan memberi sumbangan kepada kelestarian alam sekitar. Di sini saya akan menceritakan tentang pasaran B2B ataupun peluang pertumbuhan yang terdapat yang ada berada di dalam Solar Nova Energy Solution Sdn Bhd. Pertama adalah sektor industri. Banyak kemudahan penelitian kini beralih kepada tenaga solar untuk mengurangkan kos elektrik yang semakin meningkat. Sistem solar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga konvensional yang lebih mahal dan memberi kestabilan dalam kos tenaga jangka panjang. Yang kedua adalah sektor komersial. Perubahan besar seperti pejabat korporat, pusat pembeli belah atau hotel semakin memilih untuk memasang sistem solar sebagai sebahagian daripada usaha untuk menggunakan jejak karbon dan memenuhi matlamat kelestarian mereka. Seterusnya adalah institusi kerajaan dan pendidik, iaitu institusi kerajaan seperti sekolah, universiti dan hospital semakin melabur dalam tenaga solar sebagai sebahagian daripada komitmen mereka terhadap alam sekitar dan kelestarian. Dan akhir sekali adalah pasaran antarabangsa melalui Alibaba.com. Dengan platform B2B seperti Alibaba.com, Solar Nova dapat mengembangkan pasaran antarabangsa dan meningkat penjualan produk mereka di luar sepadan Malaysia dan menyasarkan pelanggan perniagaan yang memerlukan penyelesaian tenaga solar berskala besar. Di slide ini saya akan menceritakan tentang inovasi dan teknologi solar, trend teknologi dan inovasi dalam tenaga solar yang terdapat pada solar tersebut. Contohnya adalah panel solar bifacial, teknologi canggih yang membolehkan panel solar menangkap cahaya matahari dari kedua-dua sisi panel, meningkat penjanaan tenaga dan kecekapan sistem secara keseluruhan. Penyimpanan tenaga seperti energy storage, sistem penyimpanan tenaga seperti bateri, lithium ion yang semakin murah dan efisien membolehkan pengguna menyimpan tenaga yang dijana pada waktu siang untuk digunakan pada waktu malam atau ketika cuaca buruk. Peningkatan kecekapan iaitu tenaga solar terkini meningkat kecekapan penukaran tenaga suria kepada elektrik yang memastikan penggunaan mendapat lebih banyak tenaga dari setiap unit cahaya matahari yang diterima. Solar Nova juga terus berinovasi untuk menawarkan produk yang lebih efisien dan mesra alam. Bagi cadangan jualan yang unik, USP ataupun keunikan pasaran B2B,
Kecekapan tinggi dan ketahanan. Solarnova menawarkan modul solar dengan teknologi terkini yang memberikan lebih tenaga dengan kos yang lebih rendah serta ketahanan terhadap cuaca ekstrim di Malaysia. Juga penyelesaian mesra alam. Produk Solarnova membantu mengurangkan jejak karbon dan menyokong inisiatif kelestarian alam sekitar, menjadikan pilihan yang tepat untuk pelanggan yang ingin mengurangkan impak ekologi. Inovasi dalam penyimpanan tenaga. Penyimpanan tenaga solar membolehkan pelanggan menyimpan tenaga untuk digunakan pada waktu lebih yang sesuai, memberikan keberkesanan atau kebebasan dan fleksibiliti dalam penggunaan tenaga. Harga kompetitif. Solarnova memastikan produk mereka berdaya saing dari segi harga, memberikan pelanggan nilai yang lebih tinggi dengan penjimatan kos yang jangka panjang. Untuk keunikan pasaran B2B pula, dengan menawarkan penyelesaian tenaga solar yang disesuaikan untuk sektor industri dan komersial, Solarnova dapat memenuhi keperluan khusus pelanggan dan memberikan sokongan teknikal serta perkhidmatan selepas jualan yang unggul. Selamat sejahtera, nama saya Pavitra Murugesu, nombor matrik 284103. Hari ini saya ingin membentangkan tentang analisis persaingan. Yang pertama, persaingan utama dalam industri. First, Solar Malaysia. Teknologi canggih, reputasi global tetapi harga tinggi. Yang kedua adalah Sun Surya Solar. Penyelesaian tersuai, reka bentuk menarik tetapi kos tinggi dan fokus domestik. Yang ketiga adalah Green Tech Malaysia. Disokong kerajaan, projek besar tetapi kurang fleksibel untuk PKS. Sasaran pelanggan, analisis pelanggan. Solarnova Energy Solution Sendian Berhad menumpukan kepada pelbagai segmen pelanggan yang memerlukan tenaga solar bagi menjimatkan kos dan menyokong kelestarian alam. Untuk segmen pasaran utama, untuk perumahan, Solarnova tawar sistem mudah pasang dan berpatutan. Untuk perniagaan kecil dan sederhana, Solarnova sedia penyelesaian mampu milik dan cepat pulih modal. Untuk industri, kilang dan loji yang guna tenaga tinggi, Solarnova sedia sistem besar disesuaikan ikut keperluan industri. Untuk kerajaan dan pendidikan, untuk sekolah, hospital, agensi kerajaan, Solarnova bantu capai dasar kelestarian dan kurangkan jejak karbon. Untuk keperluan dan sebab pilih Solarnova, penjimatan kos tenaga jangka panjang, menyokong kelestarian alam sekitar, sokongan insentif kerajaan, sistem disesuaikan ikut keperluan pelanggan. Untuk profil pelanggan, pemilik rumah 30 hingga 50 tahun, pendapatan sederhana tinggi, PKS di bandar dan luar bandar. Untuk syarikat industri tenaga tinggi, untuk institusi kerajaan dan pendidikan. Untuk strategi harga dan kedudukan, strategik harga berdasarkan kos, 550 jumlah kos tambah dengan 20% margin, 660 harga jual. Untuk harga berdasarkan nilai, penjimatan tenaga 3,600 setahun, ROI 4 dengan 5 tahun. Harga fleksibel diskaun 5 hingga 10% untuk pembelian pukal. Untuk model ansuran, lease to own bayaran 600 sebulan, 36 tahun, milik penuh selepas tamat tempoh. Untuk kedudukan produk, berkualiti tahan lama. Jaminan 25 tahun, tahan cuaca ekstrim, panel bifacial, berteknologi tinggi. Untuk berdaya saing dan menjimatkan, penjimatan tenaga 40%, kos operasi lebih rendah. Image jenama produk mesra alam, efisien dan sesuai untuk pasaran Malaysia. Strategik promosi, media sosial, Facebook, Instagram, LinkedIn, iklan berbayar, kandungan visual, testimoni dan cabaran pelanggan. Untuk promosi musiman, diskaun dan pakej sempena perayaan seperti Hari Raya dan Deepawali. Email marketing, newsletter, tawaran eksklusif untuk pelanggan, sedia ada dan baharu. Platform e-dagang, Alibaba, Shopee, Lazada, featured listings dan iklan berbayar. Untuk testimoni pelanggan, video dan ulasan pengguna sebagai bukti keberkesanan produk. Untuk pameran dan expo, santai pameran tenaga hijau atau B2B, expo pasaran antarabangsa. Kerajaan, kerjasama strategik, NGO dan komuniti kelestarian untuk tingkat kesedaran tenaga hijau.
Untuk strategi pemasaran dalam talian, perdagangan sosial, perdagangan mudah alih, perdagangan aplikasi dan sebagainya. Untuk perdagangan sosial, gunakan Facebook, Instagram, LinkedIn untuk jualan terus, influencer dan ulasan pelanggan kepercayaan. Untuk perdagangan mudah alih, produk di Shopee, Lazada, laman web mesra, telefon pintar dan push notification tawaran promosi. Perdagangan aplikasi SolarNova bantu beli, pantau tenaga dan akses promosi khas. Pengalaman pengguna UX, laman web mesra penggunaan, ujian UX, tingkat kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Pemasaran berasaskan lokasi. Iklan dan promosi disasarkan ikut kawasan berpotensi tinggi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya David Anthony, anak lelaki Anthony Sami dengan nombor kad Metrik 290112 ingin membentangkan tentang demografi dan pembahagian pasaran. SolarNova Energy Solution menyiasarkan pelanggan dan dalam sektor perniagaan dan kerajaan yang memerlukan penyelesaian tenaga. Boleh diperbarui berskala besar. Fokus utama ialah industri pembinaan, perkilangan, komersial serta PKS yang ingin mengkurangkan kos tenaga dan meningkatkan kelestarian. Kawasan tumpuan termasuk adalah Lembah Kelang, Johor dan Penang, manakala kawasan luar bandar turut menunjukkan potensi bagi projek pertanian dan perumahan. Segmen pasaran utama meliputi sektor perindustrian, komersial, pembinaan serta komuniti luar bandar. Faktor sosial dan ekonomi seperti kesedaran terhadap tenaga hijau, kemampuan kewangan dan dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan pelanggan. Dengan memanfaatkan insentif kerajaan serta strategi kewangan fleksibel, SolarNova berpotensi menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin terhadap alam sekitar dan berhasrat melabur dalam tenaga solar sebagai sebahagian daripada inisiatif kelestarian dan tanggungjawab sosial korporat CSR. Pasaran sasaran SolarNova Energy Solution tertumpu di kawasan berpotensi tinggi seperti Lembah Kelang, Johor, Penang, Sabah dan Sarawak, di mana permintaan terhadap tenaga solar semakin meningkat dalam sektor komersial, perkilangan dan kediaman. Di Lembah Kelang dan Pantai Barat, tumpuan diberikan kepada bangunan pejabat, pusat pembeli belah dan kilang industri, manakala di Pantai Timur, peluang wujud dalam sektor pelancongan dan pertanian. SolarNova juga menyiasarkan sektor pembinaan, perkilangan serta institusi kerajaan dan pendidikan yang beralih ke arah penggunaan tenaga hijau. Faktor sosial dan ekonomi seperti peningkatan kesedaran terhadap kelestarian, alam sekitar serta kenaikan kos tenaga konvensional mendorong lebih banyak peniagaan melabur dalam penyelesaian tenaga solar sebagai strategi jangka panjang untuk menjimatkan kos dan mengkurangkan alam sekitar. Industri tenaga solar di Malaysia semakin kompetitif dengan kehadiran syarikat global seperti First Solar, Sungrow, JA Solar dan Trina Solar yang kuat dari segi teknologi, kualiti dan skala pengeluaran. Namun, kelemahan mereka termasuk harga tinggi, kekurangan penyesuaian tempatan dan sokongan pelanggan, customer service support yang terhad. SolarNova Energy Solution dapat menonjolkan dengan penawaran produk berkualiti tinggi pada harga berpatutan, penyelesaian tenaga yang disesuaikan dengan keperluan pasaran tempatan serta berkhidmat pelanggan yang cepat dan mesra. Sebagai syarikat tempatan, SolarNova mempunyai kelebihan memahami dasar, insentif dan keperluan sebenar pelanggan di Malaysia. Industri tenaga solar menghadapi pelbagai halangan seperti kos awal yang tinggi,
keperluan teknologi dan kepakaran, persaingan sengit serta peraturan kerajaan yang ketat. Selain itu, isu infrastruktur dan kurangnya kesedaran pasaran turut menjadi cabaran bagi syarikat baru seperti Solarnova Energy Solution. Untuk mengatasi, Solarnova boleh menawarkan pelan pembiayaan fleksibel, melaburkan dalam latihan teknikal dan menonjolkan kelebihan seperti syarikat tempatan yang memahami pasaran Malaysia. Mereka juga boleh bekerjasama dengan pakar perundang, menawarkan reka bentuk sistem fleksibel serta melaksanakan kempen kesedaran bagi meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pelanggan terhadap tenaga solar. Solarnova Energy Solution dapat memanfaatkan perkembangan teknologi seperti model bifacial, sistem penyimpanan tenaga dan pengurusan tenaga pintar bagi meningkatkan kecekapan produk. Selain itu, kempen kesedaran melalui seminar, webinar dan kandungan digital penting untuk mendidik pelanggan tentang manfaat tenaga solar. Kerjasama strategik dengan kerajaan melalui program seperti net metering dan inisiatif tenaga hijau dapat memperkukuh kedudukan pasaran. Solarnova juga boleh menonjol melalui inisiatif CSR dan latihan sumber manusia untuk memastikan kemahiran teknikal terkini. Dengan membina rangkaian pengedar yang kukuh, syarikat dapat memperluaskan capaian pasaran dan meningkatkan daya saing di industri tenaga solar. Sekian, terima kasih.